Assalamualaikum, saya Encik Noran, Ketua Unit E-Learning Politeknik Uniwa Melaka. Secara keseluruhan, di belakang tabir pembangunan video AI ini, kami banyak menekankan unsur-unsur nilai-nilai murni, hormat menghormati, mengambil berat. Untuk video AI kali ini, kita cuba membangunkan video AI yang menggunakan bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu. Untuk menghasilkan dialog dalam bahasa Melayu menggunakan intonasi yang betul, agak sedikit rumit lah, kita perlu bermain dengan prompt. Saya Syafura binti Syarif, Ketua Program untuk Diploma Bidang Elektrik. Jadi untuk program ini, kita memilih subtopik Generation of Basic Current kerana topik ini merupakan asas penting dalam memahami bagaimana alternating current dihasilkan. Saya Puan Aliza. Tugas saya dalam membangunkan karakter sheet adalah bertujuan untuk memastikan karakter yang dibina oleh AI akan lebih konsisten. Dalam video ini kita hasilkan 3 karakter yang utama, iaitu ada Alia, ada karakter Lydia dan yang utama adalah pensyarah lah, iaitu Encik Noran. Kami hasilkan lebih daripada 1 karakter sheet untuk satu-satu watak kerana kami perlukan view, posing yang lebih konsisten. Saya Puan Haryani Hassan. Tugas saya kat sini adalah membina dan juga menyusun storyboard. So first, tulis jalan cerita dulu, kemudian transfer ke ChatGPT. Tujuan dia untuk kita dapatkan prompt storyboard. So apabila kita dah dapat prompt ChatGPT tu, kemudian barulah kita hasilkan storyboard dan create image setiap scene tu lah. Kita banyak menggunakan aplikasi ataupun Flow Google AI, dan juga ada juga kita menggunakan scene-scene yang menggunakan Clean.ai, Pro, tapi kebanyakan yang kita gunakan hampir 80% kita menggunakan Flow AI. Latar belakang muzik ataupun latar belakang lagu, iaitu lagu Pejuang Tibet yang kita reka menggunakan Suno AI. Lirik pun ditulis oleh Puan TPA kami dan dikompos sendiri lagu tu oleh tim kami. So itu audio yang kita generate menggunakan Suno lah. Audio lain ada juga kita menggunakan Google TTS lah, text to speech. Yang ini dia agak menarik sebab tools Google TTS ni dia adalah